aku sendiri, tak menimbulkan sanksi, malah dan mendidik dan mengambil hati yang lain, usah legakan hatinya selagi dia setia. Meskipun ku tak tarik namun perasaan tak selesa. Jadi kenapa kamu menghampiriku? Walaupun selimutnya suka dipuji dan dipuja, namun hati tak tertentu karena tak pernah coba untuk setia. Cintanya buat kita membahagiakan hati. Kenapa kamu menghampiriku? Walaupun sememangnya suka dipuji dan dipuja, namun hati tak tertentu karena kamu tak pernah bawa untuk setia. Cintanya buat kita membahagiakan hatiku. Alright. Oh, Mira. Mira. Siapa ni? Farah Nazira. Ikut nak teringin ke nak berlakon bersama pengarah KRU? Belum start. So far belum ready lagi kot nak berlakon. Sekarang nak fokus nyanyi je. Nanti kalau ada rezeki ke atau ada offer ke, mentau Abang Yusri nak suruh jadi heroine ke nanti tiba. InsyaAllah boleh je try. Tapi not now lah. Tengok nanti macam mana. Oh, Nizam. Hai Velvet. Sama-sama macam Nama sama macam suara artis tu lah. Tak keliru ke nanti? Alamak. Yang tu kebetulan je kot. Tapi tak apalah kot. Apa salahnya kan, nama sama kan. Tak ada salah pun. Bagi kita orang tak ada masalah kot benda tu. Sebab kita orang band. So dia represent solo. Kita orang band. So tak ada apa kot. Terlepas Baiklah, 9. thank you. Dah janji Mira. Hai Diba. Kawan ke apa? Thanks. Harap kena fikir dan Velvet buat event bersama fan. Oh, Kawan saya boleh. request nak jumpa Velvet yang comel belaka. Allah. Datanglah. Kalau show kita orang nanti Nanti bolehlah datang ataupun tengok kita orang tengok Facebook kita orang, kat situ kita orang akan update bila ada show. So rajin-rajin lah jenguk-jenguk and datanglah show kita orang. tak ada buat show ke masa dekat ni. So far tak ada. So far belum lagi lah. Hmm. Dalam promotion. Termasuk yang di sini, Singapura sekali. Oh, kat Singapura, hi Fiz. Kau tak? Singapore termasuk in sini. Oh, Singapore pizza Tahu dah pizza. Fiz, ada bakat lain selain menyanyi muzik tak? Bakat yang unik-unik ke? Shadow play ke apa-apa lah. Shadow play tu apa? Masak kot. Masak, makan, tidur je. Melukis. Ika suka melukis juga. Ira? Bakat lain selain muzik apa Panjat gunung. Tak adalah panjat gunung. Melukis juga kot. Melawak. Next show.
Next show? Next show nanti kita orang akan Kita update. akan update. So far tak ada lagi. So like lah Facebook kita orang dan Twitter nanti update kat situ lah. Saya tutup janji tulis nama dekat tangan. Wow. Siapa ni? Macam kenal je ni. Dekat tangan. Sebelum ni memang dah kenal ke? Siapa yang dah kenal? Kita orang. Yalah kot. Kita Dulu actually macam mana, kita orang pernah jumpa lah tapi macam masa tu tak kenal sangat. Sebab Ika dulu kerja kedai muzik. So jual effects kat dia. Lepas tu lepas berapa tahun Tahun jugalah jumpa Ika dekat Facebook. Tengok macam kenal je profile picture ni kan. Lepas tu add dia. Lepas tu daripada situ pun selalu Ika banyak ajak nak main dengan band dia semua. Tapi selalu macam tak ada masa, busy dengan band sendiri. So sekarang baru kita orang dapat main sama-sama. Ika boleh bikin resepi setiap kali dia update ke Instagram tu. Bagi resepi sekali. Resepi Sepi. Ika macam campak je. Tak ada sukatan. Instagram. Follow lah kita orang punya Instagram. Belum buat lagi. Ika punya Instagram ada juga Peacock Thunder Girls. Sekejap Tapi Mira tak ada Mira? Instagram dia ada. Twitter lah. Band lama Ika macam mana? Band lama? Banyak band lama ni. Mana satu? Ada kaitan dengan Nara Pali ke? Soalan popular ni. Tak ada sebenarnya, saya tak ada kaitan langsung pun dengan Nara Pali. Kebetulan je. Siapa? Oh. Sebab Mira ni gitaris baru. Dia ganti Alia. Yang dalam single tu Alia, dalam gambar tu Alia. Tapi dia tak boleh nak beri komitmen, so Mira replace Alia lah. Macam ada. Dah banyak kali dah dengar ni. Start fresh tu masa level tu semua dengan sebelum ni. Sebelum ni banyak ada band sendirilah tapi underground lah. Menyanyi juga dan main gitar sekali sebelum masuk Velvet lah. Follow lah YouTube Mira. Mira banyak sangat video. Boleh tengok video saya kat YouTube. Sekejap saya bagi. Apa YouTube KL Music tu. KL Music sekali. Kalau nak dengar lagu kita orang, siapa yang tak dengar lagu boleh tengok YouTube KL Music punya YouTube account. So kat situ subscribe and boleh tengok kita orang punya lagu. Siapa nak download lagu kita orang dah ada dekat iTunes. Ada. So boleh download. And coloring tone pun ada, boleh check dekat Facebook fanpage Velvet. Kat situ ada codes coloring tone, so boleh pakai lah. Macam Ika pakai juga lagu Luka Mira. Dah pakai? Belum lagi. Wow, dah follow YouTube korang. Thanks Aislin. Nyanyi akustik. Lagu apa? Nak lagu apa? Lagu apa ni? Akan kutunggu. Tak minggu. Tak tahu. Lepas ni cover lah lagu Candy. Aduh, tak ingat nama band lama Ika tapi tahun Ika ada band. Oh, Ika sebenarnya ada juga a few bands dulu masa zaman-zaman muda je lah. Ika pernah main dengan She Wolves, band perempuan juga, thrash metal. Ika pernah main dengan Buttercap. Ika main bass, menyanyi. So adalah a few bands yang lama-lama zaman sekolah tu. Waktu bila Velvet practice? So kita orang practice seminggu sekali so far. Sebab tak banyak show sangat. Sebab kita orang banyak show yang akustik, so practice kat rumah je main gitar kapur. Belum masuk studio lagi macam ni. Nama dalam YouTube Velvet jugalah. Sama.
banyak band tu memang selesa dengan band lah. Memang yelah, memang selesa dengan band lah. Warna favourite? Hitam, Mestilah hitam kan? merah, putih, kuning. Banyaknya. Mira warna purple, hitam, purple hitam. Makanan kegemaran. Mira ni pemalu ke? Sekan je jumpa nanti kalau ada jodoh kan. Amboi. Raja jodoh je lah, nanti kita jumpa Siapa? Putri. Azlin, makanan kegemaran Tom Yum. Ika suka makanan pedas lah. Ika tak jaga suara Ika bedal je, cili Jaga ke, suara. sambal belacan ke, semua makan je pedas. Apa lagi? Mira makanan kegemaran. Makanan kegemaran, makanan Italian food. Spaghetti ke, apa lagi? Lasagna, macaroni. Ika bestnya. kira leader lah. Ya, itu favourite. Yelah, tak sama-sama lah, semua lah leader. Sama-sama. Lagi. Request lah lagu kita orang. Aku umur semuanya. Cuba teka Ika berapa? Agak-agak Ika berapa? Farah Nazira, umur berapa umur? Shana 24. Mira dengan Ika teka lah berapa? Tengoklah muka kita orang muda kecil. Umur apa tadi? Ika 27. 26. Dekat lah tu. Boleh lah, nak masuk Boleh. 27 jugalah sebenarnya. This year. Macam mana Macam mana nak elak gaduh? elak gaduh sebab masing-masing pun ada pun ideas kan. Oh. Kita orang macam mana lah, kita orang selalu berbincang lah, discuss dulu kan. Macam selalunya majority lah kalau ada macam lah, ikut majority lah, mana yang okey lah kan. Tak adalah sampai nak gaduh ke, tak ada kot, so far tak ada lagi. Apa favourite makanan tadi dah bagi tahu. Dah tanya lah. Macam ni. Muda-mudi belaka korang ni dah lah berbakat cute belia macam saya kan. Harap Velvet akan terus mencipta nama dan kejayaan. Thank you. Hadapilah segala rintangan dengan positif, okay? Alright. InsyaAllah. Kak Mira ada berapa gitar? Kak berapa gitar? Kak akustik ada 2, bass ada 1. Tu je lah. Kira ada apa akustik ada Banyak ni boleh buka kedai ni rumah dia. akustik ada 1 lah kot. Akustik ada 1. Yang boleh pakai 1. Yang boleh pakai 1. Gitar elektrik ada 1 juga. 1 lagi dah jual. Banyak juga power gitar abang kan. Realistik lah band Velvet boleh tahan berapa lama. Wow. InsyaAllah kalau boleh semua band pun nak bertahan lama kan. InsyaAllah lah, korang doa-doa lah kita orang boleh bertahan. Kalau boleh dah kahwin nanti ke, dah tua Still pun sama. nak main muzik lagi ke, insyaAllah. Kalau korang sokong kan, kita orang lama lah kan. Support kan. Alright, thank you Fiza. Thank you.
jumpa. Aku tu main kau makin sorry. Lagu. Dah tunaikan janji walaupun naik lambat. Aku cakap Nak buat akhir dah 5 minit lagi. Bye Diba. Cepat, apa korang nak tanya lagi cepat. Cepat. Soalan lagi. Alah, sedihnya nak berakhir. Tak apa, kita boleh sambung dekat Twitter, kat Facebook. Make sure follow kita orang kat Twitter. Nak tunjuk skill kita cepat Ika. Solo sikit. Nah, kau nak main. Main Mira. Good luck kumpulan Velvet. Thank you Farah. Wish us luck. Semua di sini suka Velvet. Thank you Fiza. Fiza bila nak bawa kita orang di Singapore? Dah jalan kan. Aku ciao dulu Mira. All the best. Dulu sebelum buat day out dengan Ika, tapi tu pun lama tak buat. Lepas ni bila nak start buat Velvet day out? Boleh insyaAllah. Tunggu kita orang tak busy sebab sekarang ni kita orang jadual kita orang pack dengan promotion. Mungkin satu hari nanti insyaAllah boleh tengok wayang ke, makan ke kan. Semua free bila datang sini. Alright, take care tu Syaira. Thanks sebab support Velvet. Rajin-rajin request lagu kita orang kat radio. Sedihnya lagu habis. Ayah sangat kat Ika dan Nalin. Thank you Putri. InsyaAllah ada Kat luar tengok Velvet live. pakai seluar semayang di sini. Putri tu. Sing I love you. Sikit je. Lirik tak hafal pula kan? Janji dicapai. Janji dicapai. Okey, nanti kita akan ke salam. Korang semua dah follow ke Twitter Velvet? Follow lah. We are Velvet. Sorry tak full. Nanti kita orang cover full punya. Tengok kat YouTube je Lagi dua, jangan stop dulu. One last song. One last song. Sekejap, tengok lirik. Kat sini boleh buka link lain, tab lain. Boleh. Boleh kan, tak mengganggu kan? Tak. Lagu apa? Mr. Pig. Boleh. Ingat tak? Tak ingat kan? Okay, lagu apa tu? Hafiz ni tadi. Tasmi dah main dah. Main live. Kita main live pula. Mr. Be With You lah tu, Be With You ingat. Aku takut sekali. Kan kau. Sekejap. Lepas tu kot tak salah kan. Sekejap Hari ni penghujung dah. Kita dah di penghujung dah. Okay. Dah. Penghujungnya. Okay, boleh? Akhirnya ya. Sekejap. Ni kau ke tak? Hold on. Chorus. Dah. Kita ada pergi dalam tak main. Okay. To Be With You by Mr. Big. Sekali. Harap
korang suka lah, okay? Baik. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. And it's true, it's true. Fate will twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you I'm the one who wants to be with you. Fail. Oh, okay, tu je lah kot. Kamera di penghujungnya lah. Rap. Dah habis dah? Habis dah. Okay, Okay, bye bye. semua. Thanks korang. Thanks sebab Pergi join. sokong Velvet. Jangan lupa like kita punya Facebook and request lagu kita orang banyak-banyak. Bye, thank you.